Mukris tegas tolak kembali UMNO. Anwar belum putus nasib Azam Baki. Fahmi, AI bantu bukan ganti kreativiti. Muhyiddin jelaskan kes Ronald Kiandi. AMK, Melayu tidak pernah berpecah. Menurut laporan Malaysia Gazette, Presiden Parti Pejuang Tanah Air, Mukris Mahathir menegaskan beliau tidak akan kembali menyertai UMNO kerana parti itu sudah jauh berubah daripada perjuangan asalnya. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Malaysian United Democratic Alliance MUDA di Petaling Jaya yang turut dihadiri Presiden sementara parti itu, Amira Aisyah Abdul Aziz. Mukris yang juga bekas pemimpin kanan UMNO menjelaskan ramai ahli pejuang pernah melalui perjalanan politik daripada UMNO ke Parti Pribumi Bersatu Malaysia sebelum menyertai pejuang dan menyifatkan mereka sebagai kelompok yang masih mempertahankan perjuangan asal parti tersebut. Beliau turut menyatakan pejuang menyokong usaha menyatukan politik Melayu melalui platform seperti Gerakan Tanah Air dan Proklamasi Orang Melayu yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, namun menegaskan perpaduan itu mesti berasaskan prinsip integriti. Menurut laporan Bloomberg, kontrak Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki yang bakal tamat pada 12 Mei masih belum diputuskan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Anwar berkata beliau belum memberikan sebarang keputusan mengenai perkara tersebut ketika ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2026 di Kuala Lumpur. Isu berkenaan timbul selepas laporan media antarabangsa mendakwa kerajaan berdepan tekanan susulan kontroversi pemilikan saham oleh Azam berdasarkan pemfailan korporat. Bagaimanapun, Azam menegaskan pegangan saham bernilai kira-kira RM800,000 itu dibuat secara telus dan menurut prosedur, manakala laporan siasatan jawatan kuasa khas telah diserahkan kepada Ketua Setiausaha Negara Syamsul Azri Abu Bakar untuk tindakan lanjut. Menurut laporan bernama, Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, teknologi kecerdasan buatan atau AI perlu dilihat sebagai alat yang memperkukuh proses kreatif dalam industri seni seperti muzik dan perfilman. Beliau menjelaskan idea dan sentuhan manusia masih menjadi teras utama dalam proses kreatif, manakala AI hanya berfungsi sebagai sokongan dalam pelbagai peringkat penghasilan karya. Fahmi turut menekankan bahawa perbincangan lanjut perlu diadakan dengan badan industri seperti Music Authors Copyright Protection Berhad, Recording Performance Malaysia Berhad dan Public Performance Malaysia Berhad bagi memastikan penggunaan AI tidak menjejaskan pengkarya. Beliau berkata latihan berkaitan AI juga sedang diperluaskan melalui Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak bagi meningkatkan kemahiran kaki tangan kementerian serta agensi berkaitan. Menurut laporan Sinar Harian, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Muhyiddin Yassin, menjelaskan kes disiplin melibatkan naib Presiden Parti, Ronald Kiandi, tidak setara dengan kes yang membabitkan bekas timbalan Presiden Parti itu, Hamzah Zainuddin. Beliau berkata tindakan terhadap Ronald ditentukan oleh Lembaga Disiplin Parti selepas menilai tahap kesalahan serta laporan siasatan yang lengkap. Muhyiddin turut menjelaskan bahawa Hamzah didakwa melanggar perlembagaan parti apabila mengetuai rundingan dengan Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi di Bangkok tanpa kebenaran pucuk pimpinan. Dalam masa sama, beliau memaklumkan keputusan mengenai pelantikan Ketua Pembangkang dijangka dimuktamadkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional pada 14 Mac ini. Menurut laporan Sinar Harian, Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Kamil Abdul Munir menegaskan kepentingan orang Melayu dan Bumiputera di negara ini tidak pernah diketepikan walaupun terdapat perbezaan pendekatan politik antar parti. Beliau berkata perkara asas seperti kedudukan Islam, bahasa Melayu dan institusi raja-raja sentiasa dipertahankan oleh pemimpin Melayu tanpa mengira latar parti. Muhammad Kamil berkata perbezaan pandangan yang wujud hanyalah dari segi pendekatan politik dalam mengurus negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum. Beliau turut menyatakan usaha memperkukuh perpaduan termasuk gagasan seperti Rumah Bangsa adalah kesinambungan usaha yang sebelum ini turut disarankan oleh Anwar Ibrahim dan institusi yang di Pertuan Agong dalam membentuk kerjasama nasional.